Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita dah beli kita punya energizer ya untuk kita punya projek kebun kita pasang pagar elektrik. Kita dah beli energizer ni brand Maxon MXB22 Dia punya kuasa dia 2.2 joule ni. Dah ni alat dia, energizer dia. Dia boleh guna bateri 12 volt. Kita ada bateri kita. Nampak ni? Ni bateri kita. Bateri kita custom. Volt. Okey. Yang bagusnya energizer ni dia boleh pakai sistem DC dan AC juga. Ni ada dia bagi di kita punya ni. Ni untuk kita connect dekat AC ya. Yang ni untuk pasang dekat bateri ya. Dia pakai clip wire ni. Dan dia boleh guna dua. Okey, jom kita test Guna dia cocok je. Okey. Yang merah ni dekat positif. Yang hitam ni dekat negatif. Ya. Kita ni ada butang dia, on je. Okey, lampu akan kelip sini, off. Tuan nampak? Saya zoom sikit. Nampak ada klip hijau tu. Okey, yang hijau ni kita akan cocok kat tanah. Sambung dia punya kabel, cocok kat tanah. Sebelah ni kita akan letak dekat dekat ni. Nampak tak ni? Tu. Kita punya wire tu. Yang ada dia punya ni dia bagi. Connect dia kat merah dan sangkut dekat kita punya tu lah. Jom kita tengok dia punya kuasa dia. Kita pakai ni, ada tester dia. Kita beli kat tester dia. Berapa dia punya power ya. Jaga-jaga tuan, jangan pegang ni tuan. Tengok dulu kabel ni boleh tahan tak. Okey, kita dah sambung ke earth. Kita on balik Api dia kuat lah. Jadi kena berhati-hati mengendalikan dia. Okey. Kita on. Okey, lampu nyala. Tuan-tuan tengok
Saya zoom. Dia nyala sampai 10,000. Tutup. Okey. Sekarang kita nak tengok api dia tu. Api yang datang tu. Kita on. Kita tengok api yang kat merah ni. Tu api dia. Api dia sangat powerful. Jadi berhati-hati mengendalikan pagar elektrik.